Ni ketua agama mereka. Kan, boleh maafkan penyampai DJ radio yang pergi minta maaf tu. Namun, yang dia buat masalah ni orang politik ni. Jangan punca daripada hang menyebabkan perpecahan antara kita berbilang kaum. Hang tahu, soal penghinaan bangsa lain terhadap agama Islam ni banyak. Bukan daripada kaum Cina saja yang pernah berlaku. Kaum India pun ada. Sampai azan dalam kuih pun berlaku. Tapi kenapa kami diam, kami tak tampil, orang-orang besar kami tak tampil, supaya daripada kalangan apa turun minta maaf di masjid, kan? Hang kena sujud minta kat Tuhan kat kami. Apa yang hang buat salah, hang kena minta doa kat Tuhan kami. Ada pernah kami buat. Hang jangan melampau. Hang jadi orang politik. Kalau hang nak nama, hang jangan soal agama ni hang panjang-panjangkan cerita. Kan? Jangan sampai kami bagi betih hang nak paha. Kami orang Melayu penuh dengan kesabaran. Tok nenek moyang kami mengajar kami tentang apa? Adab, budaya, bahasa. Sebab itulah ada di kalangan orang kami kalau ada buat salah, sanggup turun pergi batuki minta maaf. Sebab apa? Merendah diri itu adalah tok nenek moyang kami ajar. Tapi kalau kami dah marah, jaga. Ni punca dia ni. Ni punca dia. Namun hidup bukan mudah, hati mau keras.